Hafal betul-betul dan kira-kira tu. Kau ni, makan kismis banyak sikit tau. Syek. Janganlah. Kau, ingat. Syah, ada datang repair kau punya almari. Kau suruh dia kan? Ya. Asal dia nak buat? Asal dia nak buat sekali akulah aku suruh dia. Dah, sebab apa? Kau ni takkanlah semua benda nak bersebab. Aku tolong ni budak kampung dia. Ada kes pukul benda dah itu hari. Oh, ya? Patutlah. Cuci betul-betul. Kilat betul-betul. Jom lah. Ya ni? Buat dah. Aku nak pergi tanda jap. Kau pergi dulu. Betul ke kau nak pergi tandas ni? Ya. Tahu syawek yang ada kat situ. Kau jangan pakai benda tu. Kau pakai macam ni je ke? Yelah. Kau ingat Malaysia ni sejuk? Len. Sal. Kau boleh tolong aku tak? Tolong apa? Sini. Aku ada seorang adik angkat. Dia comel. Nama dia Hana. Kau kenal? Hana. Pernah jumpa. Kenapa? Okey, macam ni. Aku nak kau jumpa dia dan kau nasihatkan dia. Nak nasihatkan buat apa? Dah lawa dah tu. Kan? Tak, sekarang ni ramai sini perempuan bengang dengan dia. Sebab dia suka layan sini lelaki kat sini. Biarlah dia. Tu hak dia kan nak layan siapa pun. Masalahnya sekarang ni, sini perempuan nak pukul dia dengan senduk. Kau tahu tak? Gila ke apa nak pukul dengan senduk? Habis tu? Kau ingat perempuan tak gangster? Kau boleh tolong aku tak? Kau tolong lah. Aku bukan apa, Mat. Aku tak boleh lah. Boleh lah nasihat kau orang. Tapi kalau perempuan tu payah sikit. Kenapa suruh aku? Ramai lagi lelaki lain ni. Ni boleh. Tu boleh. Nampak? Diorang pun sanggup. Pergi. Kat sana pun ada. Ini semua tak balik lagi lah. Kau ni pula. Engkau lah yang paling baik sekali kat sini. Kau tahu tak? Kau tolong je lah aku. Tak, aku tak boleh, Mat. Kau suruh Syah. Syah sombong lah dengan aku. Syah okey. Dia tak sombong. Dia kalau Hanan mesti okeynya. Nanti aku cakap dengan dia. Dia lelaki paling handsome kat sekolah ni tau. Mesti okeynya. Okey lah. Azrinda tu ketiak ada tengik tu tak? Asam. Dia sehari 5-6 kali tukar baju. Pak Cahaya tadi pakai baju lain. Sekarang mesti pakai baju lain. Dah. Aku tak tahan bau ni. Syah. Hana. Kau asal belagak sangat? Syah. Apa? Tinggalkan aku dengan Lan. Kau pergi jumpa Ana tadi? Buat apa? Masuk nasihatkan dia. Untuk apa? Dia kan dapat lelaki lain. Hei! Kau ni... Kau ni dengan siapa? Syah. Kau ni... Kau ni siapa lah? Nak nasihat-nasihat kau orang? Aku cuma nak tolong kawan je. Tolong kawan. Kau duduk. Ni, kau tahu tak? Budak-budak lelaki kat sekolah ni nak Hana tu rapat dengan kita. Itu semua politik.
Kau kena tahu benda tu. Habis nak buat apa? Nak buat apa-apa lagi. Gilah minta maaf. Okey. Okey? Okey. Tulis surat. Okey. Okey? Okey. Bagi aku cek. Okey? Okey. Okey? Bagi aku malam ni. Okey. Aku uruskan semuanya. Okey. Okey. Aku nak pergi lepuk si Syah tu pula. Okey? Okey. Ha.